Setiap hari kita menghasilkan sisa. Sebahagian besarnya berakhir di tapak pelupusan. Tapak pelupusan semakin penuh, kos pengurusan meningkat, alam sekitar semakin terancam. Ini bukan isu kecil, ini adalah isu masa depan Ampang Jaya. Kita tidak boleh bergantung kepada pendekatan yang konvensional, kutip dan buang, seperti mana yang berlaku saban tahun, saban lama, yang mana sampah-sampah dikutip dengan baik oleh pihak kontraktor kita, tapi ini terus dibuang ke tempat-tempat pelupusan. Jadi kita mengharapkan dengan pendekatan hidup lestari di bandar ini, program-program ataupun usaha-usaha pengasingan sisa di punca mesti menjadi budaya, dan kita mengharap ianya bermula dengan meluas di kawasan MPJ kita sendiri, diperluaskan di kawasan-kawasan rumah-rumah kediaman, diperluaskan kebudayaannya, pelaksanaannya di sekolah-sekolah, di kawasan komuniti dan juga premis-premis perniagaan. Ianya juga bertepatan dengan saranan dan komitmen kerajaan negeri seperti mana yang telah pun diterjemahkan di dalam rancangan Selangor yang pertama, iaitu menjelang tahun 2025, itu sekarang kita mesti berjaya mencapai sekurang-kurangnya 15% pengasingan sisa. Dan di MPAJ, Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada semua barisan ahli majlis di atas usaha bersama dengan pihak Jabatan Perkhidmatan Bandar Kesihatan MPAJ menjayakan program Trash to Cash yang kita telah mulakan tahun ini dengan rancak. Kita telah pergi kepada pelbagai kawasan setiap hujung minggu, dan jumlahnya sentiasa meyakinkan masyarakat kita ni telah ada pembaharuan yang besar, yang mana mereka telah memulakan mengasingkan bahan-bahan sisa ini, menyimpan sementara, dan akhirnya dibawa kepada tempat-tempat pengumpulan ini untuk kita kumpulkan dan kita uruskan tindakan lanjut. Dan jumlahnya berdasarkan rekod terkini telah melebihi 20 tan untuk tempoh 8 atau 9 bulan telah semenjak kita memulakan. Jadi kita menyeru usaha ini diteruskan dengan baik, termasuklah seluruh jawatankuasa penduduk, seluruh masyarakat, seluruh komuniti, supaya program-program berkaitan dengan amalan-amalan kebersihan ini dibuat dengan baik dan juga dijayakan supaya kita konsisten untuk menjayakan usaha-usaha yang berkaitan. Dan kita mengharapkan MPAJ boleh menjadi pihak yang ke hadapan untuk kita menjayakan program-program berkenaan. Perubahan bermula dengan teladan. Susulan arahan IN, MPAJ memulakan pengasingan sisa di bangunan MPAJ. Melalui program Trash to Cash, penduduk digalakkan mengasingkan sisa dari rumah. Bahan kita semula memberi nilai kembali kepada komuniti. Sisa makanan diproses di pusat AD. Sisa tersebut ditukar menjadi baja organik dan tenaga. Melalui BSF, sisa organik menjadi protein ternakan dan kompos pertanian. Inisiatif ini mengembalikan manfaat kepada masyarakat. Sisa organik yang diproses menjadi baja dan boleh digunakan untuk tanaman komuniti dan taman sekolah. Budaya ini kini tumbuh di komuniti dan sekolah. Kita tidak bergerak sendirian, kita bergerak bersama. Setiap barangan kita semula yang dikumpul, setiap kilogram sisa yang diasingkan, setiap usaha kecil membawa perubahan besar. Asingkan sisa kita semula, kita mulakan dari rumah demi Ampang Jaya yang lebih bersih.